Dia macam muzik. Dia macam muzik guys. Assalamualaikum guys. Kita dah pun sampai dekat Ampang Ileh untuk first slot kita dekat KL. Originally from Bologna, yang korang makan spaghetti bolognese kan. Daripada sana. Sekarang ni tunggu Daus prepare barang dia. Bodyguard dia lah bawa masuk ke kereta tu. Betul-betul security rumah ni. So inilah dia. Originally from Bologna. So kita akan bawa pemasangan GPS tracker untuk kereta ni. Kalau korang nak tahu, ni kereta dia, ni kereta dia, ni kereta dia. Alphard tu pun kereta dia. Kau dengar bunyi kereta Maserati ni, Italian sound. Memang syahdu guys. Orang Itali panggil Italian emotional sound. Dia macam muzik. Dia macam muzik guys. Sekaya mana pun seorang manusia tu, Alza dengan Myvi tu tak akan ada. Sebab apa? Itu kena buat pergi pasar. Dengar tu guys, kau pergilah rumah kaya mana sekalipun, mesti ada seketul Myvi. So korang yang pakai Myvi tu, korang patut berbangga Maserati. So fun fact berkenaan dengan Maserati Grecale, kalau korang tengok logo dia, logo Trident yang ada dekat Poseidon tu, dewa Greek god tu, Neptune lah. Neptune dia belah Rom, Poseidon bahagian Greek. Senang cerita Aquaman lah. Kalau kau tengok Aquaman, dia ada batang besi tu, ujung dia macam ni. Dia ambil inspirasi daripada sana, dekat Bologna. Ni Trident ni, dia ambil daripada patung Neptune, daripada Bologna, negara Maserati ni lah. So kalau korang biasa makan spaghetti bolognese kan, bolognese tu daripada sana, Bologna tu. So siapa yang ambil kereta ni, usually dia nak rare, dia tak nak sama. Maserati cipta kereta ni untuk lawan dia punya pesaing macam Porsche Macan, Porsche SUV yang lebih kurang macam ini kan, BMW X3 M, lebih kurang kategori ni lah dia.